Terima kasih kepada rakan media yang sudi hadir pada pagi ini. Kami amat berbesar hati untuk mempersembahkan satu acara yang unik dan berprestij, iaitu Miss dan Mrs Majestic International, satu pertandingan ratu cantik antarabangsa yang mengangkat keindahan batik, tempatan, memartabatkan budaya Malaysia dan memacu pelancongan negara. Objektif utama penganjuran acara ini ialah untuk memperkasa industri batik tempatan serta menyemarakkan kesedaran tentang warisan seni Malaysia, meraihkan kepelbagaian budaya dari seluruh dunia melalui platform kecantikan dan keanggunan, menjadikan acara ini sebagai satu daya tarikan utama pelancongan dan menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026. Antara sorotan utama pertandingan ini ialah catwalk tertinggi dalam busana tradisional di Hooverland yang akan dimasukkan di dalam Malaysia Book of Records. Pertunjukan catwalk batik di Hard Rock Genting yang merupakan lokasi hard rock kedua tertinggi di dunia. Pertandingan ini turut melibatkan kelas grooming, postur badan, etika sosial, menjadikannya lebih dari sekadar pertandingan kecantikan. Kami menyasarkan penyertaan daripada 30 buah negara dalam 2 kategori utama, iaitu Miss dan Mrs. Setiap peserta akan menerima sepasang busana batik untuk dibawa pulang, menjadikan mereka duta batik Malaysia secara tidak langsung di negara masing-masing.